Dalam dunia ni penuh dengan flora dan fauna. Setiap langkah membuka cerita baru. Daripada selatan aku menuju ke utara. Dan untuk hari ini aku akan ceritakan tentang daerah Lenggong Perak. Akan menaiki bot laluan di tengah-tengah bunga teratai. Selamat datang ke Dangang Mak Ani. Oh, ni lah pondok dia makan kat sini ya. Ya, ni Dangang Mak Ani. Bukannya kedai, bukannya restoran, apa, dangang saja. Yang ni antara tempat paling wajib singgah kat tengah-tengah tasik dengan suasana bunga teratai yang penuh macam ni, lawa kan. Kita dapat dah. Bukan, dah lampam. Yang ni. Nampak? Antara dalam perjalanan ke tempat lain, kita singgah jap. Kita nak ambil makanan warisan orang Lenggong. Nama dia Kebebe. Dia sambal picik. Itu semua makanan orang Lenggong tu. Memang kalau orang datang orang akan carilah sambal picik, rebus-rebus kan. Lepas itu ada gulai-gulai paku, gulai nangka. Salah satu makanan tradisional orang Lenggong ialah kebebe. Makna kebebe ni bukan sentiasa ada. Dia kalau kita nak dia kena order sebab ada, dia bukan makanan yang diproses orang kata apa, segera. Okay, jom. Aku bawa korang pergi mandi dekat dia punya sungai. So, macam mana? Seronok tak dekat Lenggong Perak? Seronok kan? Apa lagi? Jemputlah datang cuti-cuti dekat Lenggong Perak.